Kenapa ya? Hampir semua selebriti mempunyai gigi yang sempurna. Lihat gigi Ronaldo. Sebelum beliau menjadi terkenal, ini adalah penampilannya hari ini. Dan ini senyuman Tom Cruise hari ini berbanding ketika dia masih muda. Anda mungkin berpendapat bahawa mereka memakai penangkap gigi atau menggosoknya 3 kali sehari. Tetapi apabila anda begitu kaya, terdapat jalan yang lebih mudah untuk senyuman yang sempurna. Sebenarnya, kebanyakan selebriti ini mengikis gigi asal mereka sehingga rata dan melapisnya dengan gigi palsu porselin. Gigi palsu ini dibuat khas untuk setiap individu dan diletakkan secara kekal di atas gigi asal mereka yang dipanggil veneer. Saya bukan bercakap tentang veneer palsu yang berharga 100 biji yang boleh merosakkan gigi anda dan membuat anda kelihatan seperti Shrek. No, kebanyakan pakar kosmetik melakukannya di sini dengan harga yang sangat murah. Tetapi mereka tidak memahami anatomi gigi dan rongga mulut. Namun, jika anda ingin melakukannya di sebuah klinik pergigian profesional, harganya sekitar $400 untuk setiap batang gigi.